Saya Muhammad Afifan bin Orhan. Nama saya Rahul Abraham. Nama saya Syaifan Alia binti Said. Kami pasukan inovator SK Common Muar akan mempersembahkan idea poster inovasi kami bernama Sugiman. Pengenalan inovasi Sugiman. Bagi akronim Sugiman adalah bermaksud SU merupakan struktur untuk gigi-gigi manusia, GI atau G bermaksud gigi dan MAN bermaksud manusia. Itulah maksud akronim bagi Sugiman. Berikut adalah sedikit latar belakang Sugiman. Inovasi Sugiman akan menggunakan bahan-bahan terbuang, iaitu botol plastik pelbagai saiz yang terbuang, spray yang berwarna putih, merah, hijau atau kuning, plastisin, dan juga benang atau tali nylon yang berwarna merah dan biru. Manakala dua objektif utama bagi inovasi Sugiman ialah mengenal pasti jenis gigi, fungsi setiap jenis gigi serta bilangan gigi sebenar manusia. Maka dengan itu, dapatlah juga kita akan menjelaskan cara terbaik penjagaan gigi manusia secara komprehensif dan sistematik. Kelebihan Sugiman, ia menggunakan bahan kita semula iaitu botol plastik pelbagai saiz, benang atau tali nylon dan plastisin. Ia juga menjimatkan kos sekitar RM20 sahaja. Selain itu, ia mesra alam dan mesra pengguna. Sugiman juga menggunakan warna lampu isyarat bagi memudahkan proses mengingati jenis dan fungsi gigi manusia. Antara cadangan pembangunan Sugiman. Pertama, ianya akan menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, khusus bagi menerangkan jenis gigi, fungsi, bilangan gigi dan cara penjagaannya. Kedua, mesra alam dan mesra pengguna. Ketiga, pendekatan VAK akan digunakan dari segi visuality, auditori dan kinestetik. Keempat, ianya tahan lasak dan boleh dikomersialkan di dalam dan luar negara. Keenam, ianya boleh digunakan pada semua peringkat usia. Dan terakhir sekali, ia akan berkolaborasi dengan doktor pakar pergigian KKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aminah Hamdan dari Klinik Pengigian Bandar Maharani. Di sini saya ingin sampaikan sukacita, tahniah serta gembira akan idea pembangunan inovasi Sugiman yang diketuai oleh Cikgu Kamaruzaman asal Ta'arif Pasukannya dari SK Common Muar Johor. Idea inovasi ini dijalankan secara kolaborasi bersama Mata Pendidikan Daerah Muar. Sugiman bukan sahaja memberi impak kepada pelajar, malahnya turut memberi satu nilai tambah kepada komuniti dalam memahami, mengenali struktur gigi dan cara penjagaannya. Semoga Sugiman dapat diperluaskan penggunaannya supaya lebih ramai dapat menerima manfaatnya. Oleh itu, saya ucapkan selamat berjaya kepada Sugiman dan ahli pasukannya. Sekian, terima kasih. Berikut adalah antara perancangan strategik Sugiman. Pertama, akan merealisasikan inovasi dalam jangka masa 3 bulan selepas pertandingan Innocom 6 2025.
Kedua, akan menjadi pelopor dan juga peneraju dalam memberi ilmu pengetahuan atau didikan berkaitan hal pergigian di semua peringkat institusi pendidikan Malaysia dari prasekolah hingga IPTA dan IPTS. Ketiga, menjadi pelopor dalam memberi input berkaitan pergigian kepada masyarakat Malaysia tanpa mengira usia dan kaum. Keempat, menjadi ikon masyarakat dengan penghasilan, maskot dan drama animasi Sugiman yang pertama di Malaysia melalui kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kelima, akan mendaftarkan inovasi Sugiman dengan My IPO dalam tahun 2025.